Kami adik-beradik berpakat untuk melakukan apa yang ayah suka. Alhamdulillah pada tengah hari ni saya mai kenduri di Matampoh ni. Jadi kenduri ni Tuan Haji Datuk Jalil bin Haji Hassan dan juga keluarga dan juga Cik Amir yang jemput. Jadi keluarga Tuan Haji Hassan ni memang satu keluarga yang ternama lah di Matampoh ni. Bila dia meninggal, tradisi kenduri ni diteruskan oleh anak-anak dia dengan majlis dipanggil kenduri marhaban lah. Adakan boleh dikatakan secara berkala lah, sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali. Kita sediakan makanan dalam talam. Talam 3 orang berlauk kepala ikan. Kepala ikan ni atas permintaan yang biasa datang dan yang dengar cerita pun mereka request mereka nak main makan juga. Alhamdulillah hari ni kami buat lebih kurang 150 talam. Tradisi makan nasi dalam talam ni, saya ingat saya bermula pada dulu, kalau dulu di masjid kat kampung saya, di Masjid Lang Tabuk tu. Dia selalunya ada masa Maulud. Maulud bulan puasa, malam 27 dan sebagainya lah. Dua peringkat marhaban, dia macam 2 sesi. Bahagian pertama marhaban lah. Dibaca kitab tu, dia kemudian dia berhenti sat, dia macam break sat, dia sambung yang kedua, dia bangkit berdiri marhaban dengan suara nada yang lebih tinggi. Habis marhaban tu baru jamu nasi. Jadi tu dia punya ni. Habis marhaban kedua barulah boleh mulakan hidangan nasi. Mula-mula kita buat apa, berzanji dan juga dan juga marhaban dalam rumah. Itulah tradisi ayah kita yang dia suka, ya. Jadi sejak ayah meninggal pada bulan 9 bulan 6 tahun 2024, kami adik-beradik berpakat kita teruskan tradisi. Apa yang ayah suka kita buat. Ayah suka buat kenduri, kita buat kenduri. Ayah suka mengaji, kita mengaji. Ayah suka marhaban, kita mengaji marhaban. Makna dia kita nak panjang-panjangkan amalan apa yang ayah kita buat. Kenduri ni adalah satu yang kita buat selalunya kita buat sebelum puasa, macam yang lepas kita buat Syaban bulan Syaban tahun lepas, tahun ni Syaban tahun ni, dan sekarang Muharram. Selalu kita buat Muharram ataupun Safar. Next one kita akan buat bulan Syaban juga. Mana setahun 2 kali. End to end ke 3 kali lah kan. Jadi sebab ujung tengah. Kita sangat seronok menjamu orang makan. Yang ayah kita memang dia seronok. Dan ayah kita, tuan-tuan dan puan, ayah kita sebenarnya keturunan dia berasal dari Patani. Pasal Hasan bin Sa'ad bin Lebaiman Lebay Jusuh, mereka berasal dari sana. Jadi ayah saya apabila mereka duduk di Penaga, dulu ayah duduk Penaga, apabila dia berkahwin dengan mak, dia duduk di Matampoh ni. Dan inilah rumah tempat kami dilahirkan. Kami semua dilahirkan di kampung ni. Termasuk kakak saya sampai adik-adik semua di kampung ni kami dilahirkan. Kalau tuan-tuan tengok gambar ayah saya meninggal pada umur 88 tahun. Bayangkanlah kalau ayah dah tua, kami pun lagi tua. Balik daripada jamuan di rumah Datuk Jalil ni, rumah Cik Amir ni, ialah dia yang tradisi yang dia buat ni ialah marhaban dengan jamuan nasi talam. Jadi memperingatkan balik makan dalam talam lah. Jadi kalau kita tengok sini, satu menu tetap dia ni menarik lah. Dia ada, kita kata nasi kepala ikan lah. Kepala ikan. Jadi kari kepala ikan ni memang terkenal di Pulau Pinang ni. Pasal dia, kalau kita pergi kedai mamak, memang kari kepala ikan top lah kan. Jadi di sini dah ikan, nasi dalam satu talam, udang kering goreng, sedap ni. Lepas tu papadom, timun, sambal belacan, bendi, tembikai, telur masin, kobis. Memang meriah lah, memang kena ni syok lah. Pasal dia macam-macam ada. Jadi ini menggambarkan satu masakan tradisi orang Melayu Sebampai. Sebampai yang diadun daripada kita kata masakan Pulau Pinang juga, tak lepas dari kari. Saya amat teruja dan amat sebenarnya nak cakap terkejut pun dia juga. Saya tak pernah lagi datang kampung yang menghidangkan makan satu talam berempat bertiga dengan satu kepala ikan yang besar. Saya mewakili Pantai Balkes hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Haji Jamil kerana sudi menjemput kami ke kenduri di rumah bondanya di Penaga. Kami mengucapkan selagi sekali ribuan terima kasih kerana sudi menjemput kami.
hilangnya yang terbaik mengeluarkan hasil yang terbaik. Jadi kami nak melakukan apa yang terbaik untuk ayah kami. Wallahu a'lam. Terima kasih.